Sistem ini menggunakan gabungan sensor AI, kamera YOLO dan drone automatik bagi memastikan pengurusan kolam lebih cekap, terutamanya memastikan penjimatan kos, makanan lebih teratur dan yang paling penting, memastikan kualiti air kolam lebih terjamin. Komponen pertama ialah sistem sensor AI. Sensor ini mengesan tingkah laku ikan semasa ikan sedang makan, sama ada masih aktif atau sudah kenyang. Apabila ikan tidak lagi aktif, maka sistem akan berhenti secara automatik sekaligus mengelakkan pembaziran dan pencemaran air. Teknologi kedua ialah kamera YOLO. You only look once yang digunakan untuk mengesan pergerakan ikan secara masa nyata. Ia boleh mengenal pasti bilangan ikan yang muncul di permukaan dan menentukan corak makan mereka. Informasi ini digunakan untuk memastikan makanan hanya diberi ketika ikan masih aktif makan. Untuk kawasan kolam yang luas dan sukar dicapai, kami menggunakan sistem drone yang automatik. Drone ini membawa bekalan makanan dan mengedarkannya secara cepat dan sekata mengikut jadual. Ia dikawal menggunakan sistem GPS dan data sensor agar feeding dilakukan dengan lebih efisien tanpa kehadiran manusia secara langsung. Ketiga-tiga komponen tadi dihubungkan dalam satu sistem kawalan pintar berasaskan IoT dan AI. Semua data dari sensor, kamera dan drone dipantau dalam dashboard digital. Ini membolehkan peternak membuat keputusan berdasarkan data sebenar serta mengurus feeding dengan lebih strategik. Dengan adanya sistem seperti ini, peternak dapat menjimatkan kos makanan, menjamin kualiti air, dan menjamin kesehatan ikan terpelihara. Teknologi ini amatlah penting dalam menghadapi cabaran industri ternakan modern, terutama dari segi kos, tenaga kerja, dan kelestarian. Secara keseluruhannya, penggunaan AI dalam sistem feeding membuka peluang besar dalam sistem aquaculture. Ia bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi, malah mengurangkan pembaziran sumber. Dengan pemantauan real time, penternak dapat bertindak dengan lebih cepat dan tepat terhadap perubahan dalam tingkah laku ikan. Penggunaan drone dapat dibuktikan bahawa kerja berat dapat diotomatikkan dengan lebih selamat dan konsisten. Teknologi ini sangat sesuai diterapkan di ladang peternakan ikan berskala kecil maupun besar. Semoga perkongsian ini memberi inspirasi kepada semua untuk meneroka dan mengaplikasikan teknologi dalam bidang pertanian dan aquakultur. Terima kasih kerana menonton.